Biar betul Nazli minta Presiden belajar. Tak ada langsung bakat kepimpinan. Tak ada langsung bakat kepimpinan. Cikgu Ju mana apa saya, Cikgu Husrita yang ajar biologi saya, Cikgu Aimi, Cikgu homeroom saya, kita ada homeroom. Cikgu-cikgu lain, biar betul Nazli jadi ni. Saya pun dalam keadaan yang memang orang tak boleh terima saya, tapi saya macam aku kena push diri aku. Mana datang kekuatan tu? Maksudnya macam mana boleh fikir? Dia waktu kempen tu memang dah biasa bercakap depan orang ramai. Tu saya kata saya memang from zero. Time ya? tu hanya ada harapan yang aku nak jadi someone je. Sebab nanti aku habis aku masuk universiti senang nak minta kerja ke senang, nak pengalaman, nak jadi someone. Kita dah tahu dah form 1, form 2, form 3 kita tak open nak okey kan. Dari segi profile kita. Sebab dah rasa I want to do something. Okay. I want to do something. Takkan rasa ada asyik kena bully je, asyik kena pandang orang sini atas je. Sebab compare dengan kawan-kawan dia orang ada banyak. Dia orang wakil sekolah, wakil macam-macam. Faham. Medal penuh, saya medal apa tak ada. Lepas tu time apply tu kena bagi manifesto time tu Ramadan. Ini kisah dia. Saya kena bagi dekat Dewan Selera. Dekat Dewan Selera tu Waktu nak buka puasa? Waktu buka puasa kan, nak buka puasa kan pukul 7. Saya kena bagi manifesto time tu. Kawan-kawan saya bagi manifesto dah. Saya start dulu tak macam tu lah. Waktu tu hari tu saya seorang saja. Saya bagi manifesto dekat kantin. Orang tengah-tengah nak buka puasa, semua tengah dengar. Cikgu semua tengah, cikgu disiplin semua tengah dengar. Lepas tu of course form 5 yang tak puas hati saya, yang ada konflik pun tengah dengar juga. Saya bagi manifesto. Saya katalah manifesto saya very spesifik. Saya nak tukar loka. Kita kalau bagi manifesto macam duit tu kita pegang tau. Macam tu. Tapi kalau fikir balik, biar aku tak payah buatlah program nak tukar loka. Bukan kita pegang bajet. Saya akan tukar loka, saya kata. Bla bla bla, loka you banyak buruk, saya akan tukar. Gitulah. Bila saya cakap saya gagap. Suka lah. Okey, lepas tu? Budak tak suka, saya gagap sangat. Dia nervous, saya gagap sebenarnya. Cuma saya tengah kontrol cakap pelan-pelan. Saya gagap. Maksudnya sebelum tu tak biasa cakap pun kat public? Waktu nak buat manifesto tu? Pun, ya. Itu depan 500 orang. Batu sini saya datang, seorang tu perempuan, nama dia rahsia lah. Dia okey je. Tapi entahlah hari tu dia tak okey. Dia mic kat depan. Kan depan kita bagi manifesto ada soalan boleh ditanya. Dia pergi depan, dia kata dia badan wakil pelajar juga yang akan turunkan jawatan. Pangkat tinggi juga. Dia kata, macam mana awak nak apply jadi badan wakil pelajar presiden, jawatan presiden, tapi awak sendiri cakap pun tak terus. Semua terdiam. Saya panik bergetar. Lepas tu sini junior sini yang form 5 duduk kat belah kanan sekali dewan. Belah kanan sekali dewan makan tu. Kat kantin ada dewan makan yang DM tu lagi. Semua cakap macam dia agak kita kan kan. Dia orang aku aku ajar betul. Memang time tu aku rasa macam aku nak rempuk seorang-seorang.